daun salam. Saya masukkan selai. Saya masak ayam masak kari. Letak kentang, telur ni saja saya taruh. Biar dia masak 2 biji je. Dengan kulit ni. Saya tak pecahkan ni sebagai macam aksesori lah. Nanti kalau nak makan, kita kopik macam telur rebus je gitu. Ni agak-agak apa ni, kentangnya dah nak masak, ayam dah nak masak. Kita masukkan, saya gunakan santan cair je. Bukan santan cair, susu cair. Susu cair sikit je buat perasa. Tak kira lah jenama apa. Saya guna saji. Saya gantikan santan. Saya guna susu cair. Okey, biarkan dia sampai mendidih lagi. Api sedang je lah. Letak garam jangan lupa. Aji sikit, Pak Haji. Kalau siapa yang tak suka tak letak pun tak apa. Letak gula sikit. Okey. Tak lama nanti. Sekejap lagi dia siap lah. Kita try, kita tekan kentang ni. Dia dah nak masak dah. Dah lembut dah. Dah boleh lah. Sekejap lagi kita matikan api. Okey. Sekarang saya masukkan apa ni, cili. Buat kalau macam kuah dia kurang pedas, boleh kita pecahkan cili ni, kita buat pedas dia lebih sikit. Okey. Siap dah. Jangan lupa letak air asam jawa sikit ataupun asam keping sikit biar dia ada rasa macam rencah lah, macam kita letak garam gitu. Jangan banyak-banyak, nanti dia masak. Okey, siap dah. Kita punya kari ayam daun salam. Telur pun dah masak ni. Nanti kalau nak makan, kopik lah. Dia sebagai macam penambah-penambah je. Okey. Selamat mencuba.